I'm on a mission, gotta make it to the top. Every day, every night, I'm grinding, no stop. Mass bros in the house, we don't play no games. We're here to dominate, leave the weak in pain. We're the ones who never back down. When the pressure's high, we wear the crown. No limits, no fear, we're the new breed. Rising up, we can't be beat. Mass bros, Mass bros, we're the ones who reign. Hey, what is up guys? Selamat datang ke Mass Bros Podcast. Anda bersama Rauf, Bro, Shazwan Endo right here. macam guys, macam biasa ya. Tidakkah engkau tahu sayang? Kira kau tahu Wah. Mari Wahim. Apa lagu dia? Cinta dipermainkan. Kerana cintaku dipermainkan. Kau boleh harmoni ni nampak kasih sikit. itu apa? Baron Bruce Barang bro. Barang bro. Apit kan tu. Dia Baron Bruce. Apit lah. Apit lah. Api bukan Baron Bruce. Dah lah. Apit lah. Apit Barang bro lah. Api Baron Bruce. Apit Barang bro. Rambus dah lah. Okay. Tak, dia ada lagi satu orang yang buat lagu tu. As in ada cover tapi baik punya. Faham. Lagu baik tu. Kerana cintaku dipermainkan secukup-cukupnya. Kini aku salah dia. Kau boleh harmoni Boleh. Baik Syahim. Aku tahu. Kau boleh harmoni tak? Masa that time bila Raya punya episod Im tak ada. Alamak. Atau kau Kalau tak tengok aku dengan Im boleh harmony. Kau the main lead. kau rap lah. Ada rapper. Oh ya, ada rap Ada rap. Tapi rap lagu yang malam chaos Nampak? Dah jumpa diorang dah dekat ni. Dah tak is. dapat baik Tapi jauh saya aku tengok Garam dah madu Garam dah madu Banyak Gen Z saya aku cakap. Yalah. Gen Z banyak. Kira Gen Z pakai seluar besar-besar atau seluar jorts. Sekarang is a trend Mat, aku Trend, pun nyampah sekarang saya benda tu. Aku nak beli sah Jorts. Aku pun nak beli. Okay. Dia kata menyampah. Tak, cara diorang pakai. Oh, okay. Aku semalam pergi Tampines Bazaar Okay. Mochi Mochi panjang asal. Tak beli lah. Don't buy this mochi. Mochi. Ya, Assalamualaikum Guns. What is up Guns? Dia tu member aku. Asyik dah Kami member Dia tu aku. budak Eastview tu. Kau tahu Tahu. Apa tu EQ panjang, Q dia je panjang. Habis aku tengah makan dengan wife. Budak-budak semua style kau tahu yang macam yang garam Gen Z sama tu. Yang rambut birdness tu. Sama asal. Dating. Aku dah Stop it lah guys. Apa style ni sekarang? Tu kira dorang early 20s ke No, belum 20 pun. Maybe it's like teens late teens. Oh, late teens. Siapa Kaimilio? Tak as in yang budak-budak. Tak ada macam 18, 17 gitu, 16. Aku suka dah Y2K punya outfit. It's just that bila dorang pakai tu aku menyampah. Because dorang bukan in that time. Oh, okay, dorang macam Macam ni try to be that lah. Ya, macam aku tengok orang lain pakai kan. Macam maybe kita umur macam kita pakai. model pakai okay. Tapi bila aku tengok orang pakai kan. Okay, kau cakap kau nak beli jorts. Kalau kau pakai jorts kan, kau nak pakai dengan apa? Nama tu George. Aku pakai Jorts Jorts. Aku pakai dengan box tee. Okay. Dalam singlet kira macam aurat sikit lah. Tapi aku punya jorts case kat bawah gila. Yalah, betul lah. Dengan stokin panjang sikit. Okay. Tak panjang gila lah, panjang sikit. Dengan kasut, apa-apa kasut boleh. Okay. Tapi tu Betul. Boleh. Macam aku, kalau aku pakai white tee, jorts biru dia kena faded sikit. Okay. Tapi bawah lutut lah. Nanti bapak aku bising. Okay. Stokin putih, pakai team smart. Oh, Timberland. Oh, have ni. Apa sih? Jangan cakap tu. Recently baru beli Travis. Kau nak pakai baru je. Kau nak pakai jorts ke macam mana? Just macam mana yang longgar. Dia akan bawa Dia lutut. jeans tapi 3/4 punya jeans. Macam Actually kan 3/4 aku pakai 3/4. Kau pakai tak 3/4? Because jorts actually kan, that's why aku kena beli yang betul-betul bawah gila ni. jorts actually dia betul-betul kau je ni. Yes. Because kita pendek, dia sampai ni. okay, aku rasa aku faham. Tadi tu dah lama apa? Yelah. Tani dah start balik. Start balik. Okay. Oh, okay. Aku suka tengok satu, dia macam
Spanish European guy kat YouTube kat Instagram Mexican pun pakai Mexican lah, Mexican, Brazilian semua kan. Yeah. Okay, faham. Okay, so apa topik hari ni? Oh ya Im ada nak berbincang Okay, ada perbincangan itu aku dah nampak kat TikTok dengan Instagram, Facebook semua dah viral pasal topik ni viral ni guys Nampak aku basically dia punya question question kau baca lagi one more time. Apa lagi ni lain-lain? Ni biasalah ni ketembakan Ni lagu sedih. Okay. Lagu seram aku dah masukkan. Ni lagu seram. Okay. Yeah. Dia cakap sini, in the future, how would you split the household bills with your partner? Di question untuk aku dengan Rauf akhirnya. Majority dia cakap some of them cakap like kalau it depends who gets paid more. Siapa cakap? Okay. One of the guys. Guys, siapa cakap 50-50? Is stupid. Okay, sabar. Sebelum yang dah kahwin jawab kan. Okay, yang orang yang nak kahwin ni. Apa pendapat kau apa? As for aku So aku what nak I go feel into ni face Yeah. what I feel as a man Okay. Man. kalau boleh what I have aku just serahkan everything Semua Semua. 100%. 100%. Uish. Pasal kemampuan yes Okay. aku punya motif is basically dah kahwin is my money is her money is her Okay, money. that mindset lah. Aku punya mindset is macam gitu. Kira kau Maybe aku brought up that way, atau aku dah tengok so many Ceramah. ceramah Walaupun bini kau contoh gaji 8,000, kau 1,500 macam tu. terus aku will give everything Damn, big respect. Then it's up to her tu macam okay Kalau ada bagi kau rezeki Actually betul aku agree. That's from aku punya view. Kalau korang punya view, married punya view. Okay, kalau aku macam kau kan, Sel lah, aku nak makan apa? Makan rumput, makan pasir. Dia will kasih aku lah. Takkan aku dah okay kau just starve to death. Takkan macam gitu. Dah husband wife. Kalau kau dah bagi tak apalah, kau buat cerita sedih Yalah. Ini makan apa besok? Tak lah, nanti bawa Maggi. Kita kalau tak masak gitu tak, kalau cerita sedih dia tanya, nak kahwin. Saya nak makan apa besok? Gaji dah bagi semua, I makan rumput je lah. Kira muka set lah. Makanlah fish and chip. Kau tak boleh direct gitu mah. Yalah. Okay, kalau aku kan okay, kalau based on Islam, memang lelaki kena bertanggungjawab lah. Perempuan kan. Continue Ustaz. Kita nari dah rapper belum start. Kau cuma start down lah. Apa, dia macam contoh, because kita hidup zaman 2025, semua perlukan duit kan. Betul. So memang lelaki kena bertanggungjawab 100%, tapi at the same time perempuan tu pun kena pakai kepala otak. Because kita sebagai lelaki, kita tak boleh macam kau boleh bayarkan ni, kau boleh bayarkan tu. Kita kena bayar Marwah. Bukan sama marwah je, even kat dalam Islam macam tu. Actually by right rumah pun kau 100% je. Alah 100%. So macam aku dengan bini aku, dia dah come to an agreement yang kita akan split. Okay. Rumah split, bills pun tengoklah macam mana. Kalau gitu okay. Kita akan kira calculate total and then kita split. Okay kalau both agree on the macam consider contract betul. Okay. And then I mean kalau macam aku cakap, based on Islam pun benda ni kena, perempuan tu kena initiate lah. Terus aku cakap at this day and age kan, perempuan tu kena ada kepala otak. Like kau tahu ekonomi sekarang semua tengah rabak kan. Kau walaupun kau macam apa, tahu yang suami kau banyak duit ke apa kan, initiate untuk macam ni macam nak I support ke, nak aku support ke kan. Patut macam tu. Actually benda ni aku dah practice daripada kita dating Macam contoh aku beli makan, dia bayar tiket wayang. Aku beli tiket wayang, dia beli makan. Macam tu tu aku pun agree kata-kata Wan dengan aku pun agree kata Im juga. Aku punya usually macam Recently aku dah downfall lah, pasal kaki aku patah. So macam adalah sedikit masalah. Payah sikit lah nak tu. Payah sikit. Terus beli insurans. Aku dah ada insurans mak. Kau yang tak ada. Jangan cakap tak ada, nanti diorang cari Syul. Cari je diorang. Offer je You know who
Apa tu dia offer lah, dia cakap never mind, I start work, I help you with what I can lah. Masya Allah. So aku cakap Alhamdulillah. Tapi kau kaki batal tak ada dapat gaji ke? Dapat. Oh, cuma habis kat ni lah. Base je. Macam kau dah bayar tu, bayar ni, kau dah garuk kepala tu. Yalah. Tapi lepas tu at times aku ada macam dia dah macam bayar ni, bayar tu, dia dah macam mostly dia tolong lah. Terus aku macam ada feel macam macam a bit useless. Is it macam kau rasa malu sikit lah? Malu tak sangat, tapi tanggungjawab aku mana? Oh okay, understand. Actually aku agree. Because aku pernah tak kerja 3 bulan, kena buang kan. Cakap pula tak apalah, kena buang kan. Okay. So 3 bulan tu kena buang lah, transfer dah. Dah cakap 2 kali dah kena buang. Ni kali ketiga. Mampu lah. So dia rasa macam down because ada saving tapi problem dia, aku baru balik honeymoon. So kebanyakan 80% of saving aku dah habis. Okay, faham. So macam tinggal yang berapa billion tu kan. And then yalah, macam dia rasa risky because kau tak tahu kau akan dapat kerja ke tak. Okay. Lepas tu that gaji tu cuma boleh survive maybe 2 bulan. So the third month kan. And then the problem is, bila aku masuk kerja bulan puasa man. Bulan puasa kena pakai duit. Lepas tu raya. Aduh, aku Raya is the killer. Ya, pening kepala man. Aku raya woi. Tapi tu pasal aku rasa benda ni kan, kalau yang lelaki ni dapat perempuan yang mature, dia akan understanding lah. Kalau yang macam fikir macam, no, I'm a lady, my husband need to take responsibility 100%, aku nak jadi tai-tai, itu memang macam bodoh aku cakap kurang. Tahu. Orang pe kaum K1 kau kena faham ni. Kau orang bahalol lah. Bongok tak ada hati perut. Tahu gitu bang, tahu gitu. Relax. Kaum orang kalau berkumpul, kita KO man. Kau tak takut lah. Tahu itu man. Kena relax man. Kena relax man. Coba kau punya partner belum bergaul dengan partner kita lagi. You split, nanti semua join hands, kau duduk, kau senyap kan. Kau kahwin lah dengan kau tu. Kawan you semua betul lah. Habis tau. I rasa you 100% lah. I dengar you split. Laki I bayarkan rumah 100%. Renovation I tak keluarkan satu sen pun. Dia buat apa kau kerja babi. Betul mana ni. Relax cranky je dari. Habis dia tak pakai outfit ustaz. Lah, that's why babi kesabaran lain macam lain mana ni. Tapi yalah bab yang topik tadi yang kau keluarkan, 50-50 ni is antara korang berdua kena bincang. Tapi to the guys at the back of your head, kau kena tahu yang like Wan cakap bab Islam ni tanggungjawab semua is laki termasuk cuci pinggan lah, cuci kena help baju around. Actually 99.5% laki. 99.5. Actually betul lah, aku agree lah. Kalau macam aku agree dengan perempuan yang cakap apa, if you wanna have if you wanna be treated like a king, you gotta treat your wife like a queen lah kan. So macam kena fair lah. Dia tak boleh. Aku faham lelaki pergi kerja penat kan. But at this day and age, perempuan pun pergi kerja. Correct. Pun penat juga. Yes. So sama-sama lah. Dia ada bab kata macam bukan kita hebat tapi isteri kita hebat. Bukan aku takut isteri, tapi isteri tu menyeramkan. Kira kurang macam you cook I wash lah kira. You cook, alhamdulillah. You cook then you pandai-pandai wash. Tapi aku masih tinggal dengan mak mertua aku kan. So dia punya laundry, dia punya masak semua masih macam sometimes bini aku, sometimes mak mertua aku. Okay. Tapi bila aku dah pindah nanti, ni confirm aku dah kena split lah. Okay. Sekarang ni aku nak cuci baju pun aku honestly masih segan-segan saja. Kadang aku honestly kau tak cuci baju lah kira. Tak ah. Longgok lah tempat. Honestly kan, aku belajar cuci toilet bila aku kahwin Jul. Kau tak ada gitu kan? NS pun aku cabut serius. Aku tak dapat cuci toilet baik rezeki aku lah. Tapi cuci toilet simple lah. Bila aku dah belajar aku senang gini punya. Sebab aku confused. Kadang aku dah cuci tu jamban kan, kan pakai tu kan, aku cakap nak gimana
Bulu gigi terus. Tapi yalah bila apa ni? Salah aku seram pula. Bukan kita takut menyeramkan. Ya, betul. Bukan kita hebat, isteri kita yang hebat. Masya Allah. Tapi ya. Part yang dorang tanya-tanya question tu, aku rasa is up to the couple. Yalah. Ya, true. If tapi the comments kau tengok apa banyak aku boleh baca kan. Okay, siapa yang paling macam terpaling lah? No, lelaki kena bayar. Asal aku berbual macam Doraemon punya voice over. Ada Lelaki kena Macam sound bayar. dia cakap, oh gini boleh jadi bakal suami saya. Okay. Tapi bukan bakal suami saya. So boleh jadi bakal suami saya, Tapi bukan bakal bagi suami saya. Merepek je. No, because sekarang perempuan ni diorang rasa sorry to say lah, but kebanyakan feminis ni rasa entitled sangat. Ya, Like kau nak equality, tapi bab gini kau tak nak equal. Ni some like apa kalau ada lelaki yang fikir 50-50, sila belajar balik je dik. tu makcik Kita tengok dah kahwin ke belum ni. Kau pun makcik Tengok sikit. Belum kahwin. Tengok. Muka gini. Jangan. Okay, sekarang aku nak expose. Tak ada. Okay, aku agree. Macam dalam Islam pun tak ada macam tu kan. Tapi macam aku cakap lah, perempuan pun kena ada kepala otak. Kalau korang fikir macam oh tak nak, aku nak suami aku bayar 100%, sure lah. Kau sendiri nak bayar benda kadang macam susah. Apa lagi kalau suami tu gaji kecil kan pula. True. I mean kalau korang kahwin, it's a partnership what. Yalah. Bukan macam one sidednya benda apa. Laki tu pun tak boleh macam no, aku baru balik kerja, aku penat, aku tak nak kemas rumah. And then perempuan tu macam tapi you bayarkan makan lah. Dia ada cakap like pregnancy can do 50-50. I carry our child 4.5 months. Okay, ini semua very sarcastic. Tak kelakar sangat. Ni semua macam macam nak ni lah. Ada yang macam Ni cakap part duit semua pakai agama comments ni semua. Betul. Lelaki cakap banyak Habis nanti kalau lelaki cakap tapi sugar you di tapak kaki air apa? tapi ada ustaz cakap tak saya. Tapi Tak tahu lah. aku rasa yes. Yeah. Habis nanti perempuan cakap dah gaduh balik, debate balik. Pak lelaki kan selalu salah. Padahal lelaki banyak gila saya tanggungjawab. Macam kau kena, memang is the whole thing is lelaki. Tapi 90% is all females lah. biasalah diorang je got something to say what. Sama. Kira kau takut lah. Kau tak takut lah sama malu. Bukan takut, respect. Okay. Kasih satu ayat kira gangster aku dengan dia, kau boleh imitate suara Giant. Lu mau mandi darah ke? Kita respect. I mean kalau kaum ni fikir macam gitu, dan kau carry on lah. Aku rasa Rauf ni ladies man lah. Ladies man. Tak, bukan boleh nampak. Dia takut lah dia. Tak takut. Tadi masuk rumah dia cakap, B boleh buka pintu tak? Ada lah. I set up Tak ada lah. B I boleh start sekarang. Ni menghormati. Alhamdulillah. Dia balik kerja kan, Menghormati. dah penat kan, baru dia dah start shift balik Dia balik kerja, I nak tengok baju I semua dah siap, dah longgok kat dalam washing machine. Saturday pagi baju semua dah gantung, dah kering. So bini dia macam, ini Im cakap gila babi lah dia. Tak, ni Wan cakap. Cakap Anti baju semua longgok Kurang ajar. Tak adalah, tak longgok. Cuma aku belum cuci baju lagi. But it's okay, nanti aku dah start rumah, dari rumah sendiri aku akan buat lah tu. Besides aku punya orang very particular dengan cleanliness lah. Macam tapi tak cuci jamban. tu lah. Mat, dah belajar. Baru nak cuci jamban. Contradict sikit. Aku dah belajar cuci jamban. Bila dah kahwin. Kira mana yalah. Rumah bersih. Tak ada. Kotor. Tak ada. Bila aku nak cuci tu kan, bini aku macam can you help wash the toilet? Aku macam I want do. Aku wash toilet, aku macam aku pakai sabun apa je ni? Kau pakai semua mandi just on the wall je. Tu bini aku cakap,
that sabun for the lantai. Aku tengok sokma saya banyak sabun saya ni untuk cuci tadi. Aku macam actually kau pakai Clorox je habis tu. masalah tak ada Clorox pun. Oh damn. Ya, tapi adalah tunjuk macam kasih kau mol. minta lah mak betul kau. Mak yang sabun mana yang boleh overall? Overall ni. Aku pakai satu sabun je terus. Kalau aku cakap itu, nanti mak betul aku macam sabun overall. Bila masa dia beli overall? Baju overall lah. Oh, baju overall. Kau kerja technician ke budak ni? Overall. Sejak bila? Nak kerja baru ke? Mak bagi je lah sabun mak. Ya. So topik ni agak berat Berat kau ni macam, kita first time, maybe the last time deep lah. pasal kita raw mak. Kita raw. Tak lah, tapi benda ni standard is 50-50 lah. Tak payah nak macam Tak cakap itu. Tak boleh. Perempuan nanti marah. So kau akan cakap Ni apa tau? up to both. As in 50-50 ni as in up to Both. partners. I mean ni. kalau yang perempuan kat masing-masing. situ semua yang rasa macam suami dia boleh tanggung semua benda, then go for you lah. I mean memang that's how it should be. Tapi kalau sekarang ni Maybe for example ada these two best friend lah. Like satu macam husband aku payah semua. Kau cakap tu pada best friend kau, what kau punya best friend will feel kalau boy best friend kau split? Husband Macam aku rasa not the best lah kira macam dia hasut lah. Jangan kau bayar split, suami aku bayar semua. Ada aku nak kahwin dengan suami kau boleh? Ada one more room lah. gitu boleh melibatkan Ain. Alah, tu macam semua syaitan. Kau rasa jangan kawan dengan orang nama Ain. Tapi I mean kalau rumah tangga masing-masing tak payah bilang lah. Yes. Yalah, betul lah. Kalau husband kau program untuk kau, then okay lah. Kau alhamdulillah je lah. That's why macam okay lah. Bila kita split 50-50 jadi masalah. Bila kita bayar 100% Masalah juga. masalah. Bila juga. perempuan bayar 100% Masalah masalah juga. Aku tak tahulah apa korang nak ni sebenarnya. Tak payah kahwin. Banyak bulut pula. Ini masing-masing lah. Tapi kan kalau kau realise kan, selalu yang banyak au-au ni kan, yang macam lelaki kena bayar 100%, kita tak boleh live 50-50. Kebanyakan tu semua belum kahwin lagi. Isi dia belum kahwin atau memang single daripada dulu. Belum go through Macam tadi aku tunjuk dah. Tengok muka tu. Sial lah. Lagi pakai tudung kita. Sih kesian Tutup lupa mulut je lah. Pakai tudung nak komen Tak pula. ada, suspect tambah dosa. Dia banyak mulut kan. Suspect mak bapak dia pun 50-50. At this day ni aku cakap kau susah nak 100%. Unless kau manager atau kau boss lah. Limit ada 90-10. Tu pasal tak ada. Kalau kau dah ada family kan, dengan gaji 2,000, macam mana kau nak survive? True. Tak boleh man. Dengan kau nak kasih dia duit, kasih dia mencekik, dah, dengan gambar yang kau nampak tu 2 pinggan 3 pinggan tak cukup. Atau maybe laki tu taruhlah kalau dia tu cakap laki aku bayarkan semua, tapi laki tu susah kau tak tahu apa. Exactly. Laki tu je laki tu masuk toilet hari-hari nangis kan, cuci jamban. Actually at least lelaki tu cuci jamban. babi lah. No actually kalau kau realise cuci jamban tak biar jamban dia berkeladak. Tu lah. Whatever Nanti kau tunjuk kita off camera buntut tu. Cap buntut ni. Kira rambut-rambut sikit. Toilet aku bersih tau. Tak ada. Benda ni kasih rumah tangga goyang tau. Even actually kan, video macam itu aku tak agree kalau orang buat. Tu semua memanggil setan. Kalau video itu je terus macam Like kau cakap yang tadi kau cakap ada best friend cakap husband aku bayar semua. Nanti dia tu balik dah pikiran. Dia tanya, bilang husband dia, kita from now on kita you bayarkan semua boleh. Gini-gini dah gaduh. Kau dah kau rasa satu family gaduh. Tapi kau rasa this video boleh memudarat sikit je. As in macam boleh cause a lot of fight. Itulah aku cakap, benda kena bring down this video. That's why delete. Kalau boleh kalau boleh mendatangkan apa tu? Pergaduhan lah. Pergaduhan lah. Tak bagus. Orang yang macam Will tadi belum kahwin dah masuk campur Itu macam pasal. apa lagi. Tak ada okay. Video-video macam gini buat laki bini yang tengah hidup bahagia dan 50-50 ni boleh gaduh. jadi gaduh. That is not good. Orang akan doubt.
Exactly. Once kau ada doubt, aku rasa susah. Pasal benda ni is apa, both parties kena agree lah. Ni rumah tangga masing-masing. Tak payah cakap. So kalau boleh bawa turun lah video tu. Ya, daripada kau tanya soalan tu, baik kau tanya soalan macam kau pandai istinja tak? Kau pandai cuci jamban tak? Boleh wah. Ni video ni dari mana, apa ni channel lah? Mesti video-video Tak ada, baru is a personal guy punya. Just ke macam tanya-tanya question. So far ada videos is okay. Tapi ni a bit, kau tengok 1000 comment tau. Biasalah, ni rage baitnya ni. Nak traction berpasal tu lah. Yang lain semua okay. Would you say your current income is above or below median income? Tu semua still okay question tau. Dia tanya orang mostly pasal salary. Tapi benda ni sensitive question, tak payah tanya. True. I mean nak buat content ada benda lain. Tapi but no hate Wise ni, no hate to you brother. Tengok last ni advisor. Dia yang buat what do you do for living, bukan Oh bukan dia. Tu Cochester. Cochester. Kalau gitu what do you do for living? Tu okay. Dia bagi motivation semua. Tu tak ada macam nak buat family gaduh tau. Orang gaduh. Kau nak tanya orang pay salary pun kan segan-segan orang tu. Mana tahu dia tak nak bilang, habis dah kamera kat depan tak paksa. Kalau kau tengok video-video macam tu kan, dulu aku pernah nampak tau. Dia tanya salary kau berapa kan. Ada budak-budak Melayu ni cakap, oh gaji aku lebih 5,000. Kat komen semua cakap, ya ke Type M ada gaji 5,000. Ada yang 3 budak, habis dia cakap pasal saving juga. Saving yes. Aku dah save 20,000. Habis semua dah Orang kalau betul-betul susah-susah save, kau tak tahu kan? Cuba buat konten lain lah saya. Soalan lain ke, pandai istinja ke, pandai cuci toilet ke, turunkanlah video tu, cuci toilet ke. Semua kalau boleh report lah video tu. I mean like perempuan ni pun kena belajar lah. Korang cakap kita yang sampai bayar 50-50 kena belajar agama lebih lah. Korang pun belajar dulu agama. Bodoh. Kau nak komen gitu pun kau dah dosa Syul. Ada lagi satu, aku nampak komen satu post dekat Twitter semalam kan. Perempuan X sekarang dah X. Perempuan ni tanya, perempuan ni tweet lah, cakap aku punya wishlist untuk lelaki, contoh tinggi, kelakar. Kan? Dah punya ciri lelaki. Dia punya wishlist lah. Tak ada ke kat Malaysia ni? Pasal ada orang komen, ada, cuma yang diorang tu tak ada kau dalam wishlist dia. Faham. Ambil kau, siap kena block lah. Tapi part gitu nanti perempuan backing each other. Backing. Gitu kalau lah. lelaki cakap kau pilih-pilih lelaki semua sama. Tak payah cakap pasal ni je. Yang pasal cheat semua. Lelaki kalau cheat, lelaki tak guna. Bila perempuan cheat, pasal lelaki tak tahu jaga. Ini lelaki juga salah. Tak boleh gitu kan. Perempuan kalau cheat must be a reason. Okay, aku tak nak buka ni. Tapi kita end there. Lelaki kalau cheat, ni lelaki. Perempuan kalau cheat, must be a reason. There will be a reason. Tapi apa, good lord. aku pun tak ingat benda cakap. Yalah. Macam tak semua perempuan ada fikiran feminism macam ni kan. Even bini aku, dia tak agree dengan kadang fikiran-fikiran feminis ni. Maybe cara dia brought up lain lah. Because orang mamak kita semua cara brought up lain ber. Sekarang ni. Sebenarnya benda ni kan, dia jadi satu isu besar because of social media. Orang jadi satu perbincangan kan kat komen semua. Tu yang buat orang macam ni lagi satu problem. Kebanyakan aku realise macam orang ada relationship kan, because of apa social media cakap, nanti the question boyfriend dia atau suami dia. Kenapa kau tak gini? Tu yang melibatkan pergaduhan. That's right. Bodoh sial. Cubalah buat question. Senang kata, just zip kau punya mulut, bring down that video. Rumah tangga hal masing-masing, mendatangkan pergaduhan antara keluarga. Yang komen siapa cakap lelaki tu semua kan, tengok cermin, cek dirinya dulu. Kalau buat kat dalam cermin tu betul ya. Tahu tu anti-fake. Tahu. Orang ada woman punya woman rights. Tapi first cari boyfriend dulu, baru komen. Cari yang macam komen tadi. Yang macam komen tadi,
Kau mau kerja makan je. Aku tak cakap apa-apa, badan aku pun macam gitu. Tak apa, kau lain. Tapi aku boleh muat saya feed Instagram dia muka je. Dia dah dia lagi pakai tudung jaji. Tak ada. Kita ni tadi cakap-cakap Im ketawa je. Aku tak ada cakap apa. Aku tak berani. Kalau aku cakap memang pedas. Aku tak boleh cakap. Kira kalau aku buat reels kan, Im saya nampak macam dah bayar. Ada apa Im anda cakap? Sebab kita shoot, I'm the good guy here. kita shoot yang dia tu. Oh, ada specific person. Ya. Nasib kau lah Man, kau punya komen kat atas. Siapa nama yang komen tu? Tak boleh. Ikan paus apa entah. Isyarat ni lah fashion. Tahu. Ya. Oh, bila dorang fashion aku, korang ketawa-ketawa. Aku fashion dia. Playing in dangerous waters ni. Tapi sebelum kita end this episode, aku nak tanya korang. Apa dia? Korang Macam nak rasa cuci korang rasa fat shaming ni okey tak? Fat shaming? Bila fat shaming is not okay? Okay, Im, kau go dulu. Kalau is a random person. Okay, aku agree. Kau? Aku pun. Kalau orang tu tak kenal kau tak mau cakap. Okay, Yeah. Kau main-main tu perkara. Ya, aku agree. Dan dari satu pada aku macam it's okay kalau kau kenal member ni ataupun kau pun gemuk. So macam dia tak style kalau kau kurus, lepas tu kau cakap kau makan banyak kan. Tapi macam kau pun kau agak-agak Kau burung pergi kayu. macam aku kalau aku gemuk kan, aku cakap aku gemuk kan. Nanti dia jadi kelakar because orang lain macam kau pun sama. Aku tahu kan. Tapi what's kau punya paling worst punya Kau fat ada joke kena macam kau pernah Fat kena? joke lah. Yang buat aku tak terima. Ada tak? Orang tak kenal Ke recent dengan kita? Tak ada. Tak ada. Kalau korang nak Kita tahu, masih ni. nantikan episod seterusnya. Ya, Sebab ada. jawapan dia Dengan kita ada. nanti dia tahu lah. Next kita minta maaf. Kalau korang nak tahu, tunggukan nanti. Sebab jawapan dia is lagi gila. Lagi baik.